Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni aku nak cerita lah tentang hari tu aku ada pergi jalan tempat kawasan tu lah. Kawasan tu penuh dengan manusia lah, berbagai-bagai manusia lah. Dan termasuk aku pun ada kat situ lah. Jadi satu hari tu aku berjalan tu, sampailah kat situ. Lepas tu aku pun orang kata apa tu, orang kata melapangkan fikiran lah, supaya aku tak menimbulkan sebarang masalah lah. Jadi aku pun duduk situ, aku fikir lah dulu macam mana aku nak buat tu hari nanti. Kalau aku ni dah kata tak jadi apa, orang terkenal lah, orang famous lah kat situ lah, baru lupa tu hari tu tak masuk pokok ni. Duduk situ, lepas tu aku duduk kat bawah pokok, aku ambil apa tu, aku ambil benda lah, aku ambil apa tu, batu tu. Lepas tu aku pun balik lah. Lepas aku balik tu, ni aku temang lama ni, aku temang mu cerita lah. Aku balik tu, aku pun tak ingat dah pergi mana lepas tu. Jadi esok tu aku pergi kat lain pula. Lepas tu esok tu aku tak piti lah. Aku pun piti aku beli barang. tak ingat dah kat mana aku pergi hari tu, lupa dah. Tak nampak muka aku ke? Jadi hari tu, cerita hari tu, maknanya aku pergi ni tak banyak mana lah, tak kerak mana dah aku pergi tempat tu lah sebenarnya. Sebenarnya aku bukan tak suka pergi jalan ni sebenarnya. Ni aku tak faham. Aku suka je pergi jalan-jalan ni sebenarnya, sebab aku suka tengok kawasan-kawasan apa baru lah. Orang baru, kawasan-kawasan baru, rumah-rumah baru, aku suka tengok lah. Boleh 3A. Jadi apabila satu hari tu aku berjalan tu, aku tak ingat aku berjalan ke, aku naik kereta kuda ke, aku naik kereta apa pun tak tahu dia kata. Tak tahulah, dia belajar sekolah. Lepas tu aku pun berjalan tu, aku pun ambil benda lain pula. Aku ambil daun pula, aku ambil. Lepas tu aku belajar lah. Lepas aku ambil daun tu, aku pun tidur situ. Aku tak ingat, aku tidur bawah pokok lah. Aku jumpa satu hari tu aku pun membina satu mahligai lah. Mahligai apa tak tahu dia kata. Mahligai daripada apa tu, daripada cerita tu lah, cerita yang mereka tu lah. Aku pun ambil experience. Jadi nak jadikan cerita pula, aku pun satu hari tu dah masa sampai dah. Masa aku dah sampai satu hari tu, aku pun tak ingat, aku tanya dia. Dia kata masa awak dah sampai dah. Dia kata prepare ni saya sendiri lah. Katanya masa benda awak ni dah tua dah, dia kata dah tak kerja dah untuk awak ni, dia kata. Lepas saya tanya dia, saya ada satu kerja lagi, saya kata. Satu hari tu aku pun kerja satu dia tak tahu, dia kata benda. Itu agak berhenti tu. Lepas kerja tu saya pun balik rumah lah. Saya balik rumah, saya pun mandi tu, saya mandi tu. Lepas tu saya pun tak ingat gosok gigi lagi, dia kata. Bila nak masuk belajar. Lepas tak gosok gigi tu, saya pun tidur lah. Saya ingat, dia kata. Jadi nak jadikan cerita, saya dah mengembara serata dunia. Saya balik tu, saya pun salah pun saya tak pergi mana-mana. Sebenarnya saya duduk rumah je, saya tak pergi mana-mana. Cuma saya cerita dalam video lah. Yang orang kata saya pergi jalan tu tak tahulah saya pergi mana, saya pun tak ingat tau. Balik tu saya pun jadi ni rokok pun dah habis lagi, saya tak rokok baru lah. Saya duduk tu, saya pun duduk tu, saya pun ada duduk kawan saya kata memanglah kena belajar. Dia kata siapa tak boleh belajar, tak nak belajar nak buat benda tau.